Songkok lah. Ni ke? Jauh sangat tu ni, jauh. Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Tiba masanya nak pergi ambil kereta guys. Ui, ramainya. Ramai babe. Ui. Okay geng, inilah dia kereta yang aku akan bawa balik sekejap lagi. Kita bawa balik, ini kereta. Okey geng, inilah dia kereta yang saya akan ambil. Toyota Innova tahun 2017, Toyota Reborn. Yang ramai tak tahu kenapa macam Malaysia tak ada main. Banyak Indonesia yang setahu saya enjin diesel, tapi Malaysia enjin petrol. Okey. Hari ni kita pergi ambil bawa balik. Alhamdulillah, syukur geng. Alhamdulillah, hari ni bawa balik juga Innova. Amin, amin. Alhamdulillah. Kereta idaman juga ni sebenarnya. Lama dah aku dah nak pakai Innova ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Kerana memudahkan urusan kami ya Allah. Okay geng, on balik. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang telah diberikan. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Aku berterima kasih padamu ya Allah, memberi peluang untuk aku pakai Toyota Innova. Ya, Toyota Innova Reborn. Alhamdulillah. Saya tak tahu kenapa dekat Malaysia ni tak ada peminat untuk Toyota Innova ni. Jadi saya akan buat video supaya orang minat nak pakai Toyota Innova ni. Alhamdulillah, syukur ke atas Allah SWT kerana memberi peluang untuk aku memiliki Toyota Innova. Alhamdulillah. Okay, jom kita balik. Nantikan video aku, next video saya akan buat jelah pergi ke Kuantan, insyaAllah. Kita nak driving jauh-jauh, kita nak rasa bawa kereta produk Toyota Innova ni pergi jalan jauh lah. Memang sangat selesa lah. Alhamdulillah. Dia jomlah kita balik. Nantikan next video akan saya akan update lah video-video istimewanya Toyota Innova ni. Apa yang istimewa, apa yang best ni pakai Innova ni. Kenapa aku pilih pakai Toyota Innova. Jangan lupa tekan butang subscribe dan korang support channel YouTube aku ni, supaya aku lebih banyak buat video tentang Toyota Innova ni lah, insyaAllah. Dan apa best ni pakai, best ke pakai Toyota Innova Reborn ni kan, selesa ke, minyak jimat ke kan. Kenapa tak ada permintaan Toyota Innova ni dekat Malaysia? Sebab yang setahu saya Indonesia banyak orang pakai. Sebab kan di Indonesia ni guna minyak diesel, di Malaysia petrol lah. Tapi kenapa kat Malaysia tak nak masuk yang diesel tu kan? Mesti best kalau dapat masuk ke Malaysia. Tapi yang ni pun rasa macam, aku rasa macam sangat mewah lah. Dia punya steering pun mewah.
bawah. Memang best lah. Saya tengok steering dan style, unit dashboard ni semua saya suka lah. Jadi saya akan buat satu video apa yang istimewa best Innova, apa yang saya suka dan apa saya tak suka. Okay,